Tun Razak buat Petronas pada waktu itu, menubuhkan Petronas dalam keadaan yang tertekan kerana dunia luar menekan kita jangan ambil hak yang telah diberikan kepada Shell pada waktu itu. Shell telah diberikan oleh British sebelum meninggalkan negara kita. Kita tubuh Petronas pada waktu itu, dan ia bukanlah satu perkara yang mudah. Sebab itulah pada waktu itu seluruh rakyat bersatu menyokong Tun Razak. Pada waktu itu PAS menyokong Tun Razak. Pada waktu itu juga banyak parti-parti lain menyokong Tun Razak. Saya ingat pada waktu itu Saudara Anwar memilih untuk memalukan Tun Razak, berlarak di jalan raya, mengajak mahasiswa dan sebagainya. Seperti dulu dan seperti hari ini, rakyat memang sempit, tetapi saya melihat sama seperti dulu, Saudara Anwar suka mengambil kesempatan daripada kesempitan rakyat. Dalam tahun 74 dahulu, saudara menggerakkan massa, menggerakkan mahasiswa. Menggerakkan mahasiswa mengatakan, ya orang kaya raya, orang miskin, papa kedana. Sedaplah kita bercakap waktu itu, bercakap tentang orang baling pada waktu itu. Tetapi pada waktu yang sama kita rasakan bahawa Saudara Anwar waktu berada dalam kerajaan tak selesai pun tentang soal orang baling. Saya rasakan bahawa kalau mengikut cara Saudara Anwar sewaktu menyelesaikan masalah krisis keuangan dalam tahun 97, memilih cara yang digemari oleh IMF pada waktu itu yang menjerut rakyat dan tidak pernah pun dicakap tentang kita membuat tentang kepentingan rakyat. Kadar bunga dinaikkan dengan cara yang cukup tinggi pada waktu itu. NPL dipanggil daripada 6 bulan kepada 3 bulan. Ramai peniaga kecil, SME dan sebagainya bankrupt disebabkan oleh Saudara Anwar.